Cek apa? Kalau cari motor, ada lah ni. Ni ada ni. Ada 2 butir. Comel ni boh. Hari ni dengan saya kita nak borak sikit sebab ada motor. Motor ni boleh dikatakan rival dalam kelas 1000cc touring. Sebelah kanan saya ada Versys 1000, sebelah kiri saya ada V-Strom 1000. Okey. Dua-dua ni datang dengan 1000cc, tapi kita cerita sikit apa yang membezakan mereka berdua. First of all, Versys 1000. So, well known lah untuk Versys 1000 ni. 4-in-line engine, bunyi memang best 4-in-line. Kalau setakat kata nak pergi 230 tu, no hal. Celah gigi je. Kalau kata naik double nak duduk comfort pun no hal. Memang seat memang comfort, selebor-lebornya. Safety KTRC dan juga ABS memang ada include sekali. Engine dengan composition yang sangat best sebab 4-in-line. Datang sekali 3 box, 1, 2, 3 side box kiri kanan. Motor ni datang cuma, tak silap saya, memang saya tak silap, tak ada double stand, tinggal pasang memang. So handguard ada dan juga motor ni sangat-sangat best. Sebab apa? Datang dengan ni bang original aero full system. Tayar depan belakang masih lagi tebal sebab kita tukar baru. Motor kita dah touch up handsome. Abang-abang akak-akak tinggal pakai je. Motor ni special sebab apa? Dia boleh masuk loan financing deposit kosong bang. Deposit kosong boleh buat maksimum loan hanya 5 tahun sahaja, bulanan lebih kurang 700 plus. Kalau berminat nak cari Versys 1000, inilah masanya bang. Sebab apa? Motor ni kita jual murah aja 27,800. Sebiji 1000cc dah tinggal bawa aja. Kalau berminat boleh Roger sebab motor ni sangat-sangat handsome dengan plate 3 angka. Seterusnya kita teruskan dengan V-Strom 1000 pula. Ini dia adalah di antara motor yang bapak besar sebab dia duduk pada kelas Adventure Touring 1000cc bang. Motor ni didatangkan dengan enjin V-Twin 1000cc. Memang composition dan juga nama V-Strom digunakan sebab enjin dia V. Rim depan saiz 19 inci, rim belakang saiz 17 inci, sebab tu dia panggil Adventure Touring. So datang dengan original sidebox Suzuki. Topbox ni pun topbox original juga. Yang ni dia tak ada extended lah, tapi dia sangat-sangat besar dan sangat-sangat luas. Datang siap sekali dengan spotlight dan juga crash bar. Tayar depan belakang lebih kurang 80% masih lagi tebal. Motor cantik. Motor ni kita jual mileage rendah sebenarnya. Mileage 41,000 sahaja. Abang main sini bang, tengok bang. Kalau tak percaya kita tengok bang. Tu lah 41,000 je. Motor handsome, siap sekali dengan traction control, siap sekali dengan ABS. Tapi kalau anda semua mencari dan berminat dengan motor 1000cc, boleh cari saya sebab motor ni masih lagi boleh loan. Tapi ada loan kedai saja. Nak tahu loan kedai berapa, kena WhatsApp. Tak WhatsApp tak tahu bang. Sorry, saya baru power urut malam tadi. Penat sikit. Okay? So kalau berminat, macam ni ketinggian saya 173. Kalau duduk kaki turun sebelah kiri kanan, dia ada sikit jengkit sebab tinggi dia 830. Jadi kalau anda bersaiz lebih kurang macam saya, ini kedudukan kalau kaki kita turun dua-dua sebelah lah. Kalau turun sebelah tak ada masalah. Kalau berminat dengan V-Strom 1000 ni, kena kontak saya sebab motor ni ada 1 unit sahaja. Kita jual murah, harga jualan adalah 33,800. Motor registered 2024. Motor manufactured 2014, registered 2017. Mileage 41,000. Mana nak dapat bang? Windshield dah siap tukar besar, crash bar dah ada, spotlight dah ada, handguard dah ada. Double stand tak ada. 1000cc ni double stand tak ada. Kalau berminat, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia ambil orang. Jadi WhatsApp saya terus. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye. Nak jual motor, nak cari motor, nak trade motor, cari saya di TM Motor World. Right? Ciao.